Beranang, 27 Jun 2026. Pejabat Timbalan Naib Chancellor, Penyelidikan dan Inovasi, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur dengan kerjasama Universiti Tenaga Nasional telah berjaya melaksanakan program pemindahan ilmu berimpak tinggi Hydroverse 2.0 pelestarian dan pengembangan ladang hidroponik pintar. Program yang berlangsung selama 1 hari itu diadakan di kawasan bersebelahan gelanggang silat Desa Mahkota, Kampung Sungai Kembong Hilir, Beranang, Selangor. Penyertaan seramai 20 orang penduduk sekitar mencerminkan komitmen tinggi komuniti dalam mendepani teknologi pertanian moden serta memperkukuhkan amalan pertanian mampan. Program ini merupakan manifestasi jaringan kerjasama strategik antara UTM, Uniten, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Sungai Kembong Hilir serta rakan industri Han Agro Sendirian Berhad. Sesi pagi dimulakan dengan bacaan doa, diikuti ucapan aluan oleh pengerusi JPKK Kampung Sungai Kembong Hilir, Encik Jumat bin Omar. Seterusnya, Engineer Teknologis Dr. Daud bin Mohamad selaku Ketua Projek Uniten menyampaikan ucapan aluan dan taklimat keselamatan, disusuli taklimat pengisian program oleh Ketua Projek UTM iaitu Teknologis Muhammad Hazri bin Ishaq. Turut hadir sebagai barisan pakar ialah Teknologis Dr. Nurliana binti Muhammad Kamal dari Uniten, Encik Ahmad Fadli bin Muhammad Suhaimi, Puan Nur Aniza binti Ghazali dan Puan Nur Hafizah binti Ahmad Fuad yang mewakili kepimpinan UTM. Sebagai kesinambungan daripada fasa terdahulu, Hydroverse 2.0 memberi fokus kepada pemerkasaan masyarakat, pengembangan fasiliti serta jaminan kelestarian projek dalam jangka panjang. Menerusi pemindahan kepakaran, program ini berjaya membangunkan kemudahan pertanian moden yang mampu dimanfaatkan secara berterusan oleh komuniti setempat. Antara hasil utama projek ialah pembinaan fasiliti hidroponik pintar, lengkap dengan rumah perlindungan hujan yang berupaya menampung sehingga 640 batang pokok sayuran. Kecekapan operasi ladang ini diperkukuhkan melalui integrasi sistem solar sebagai sumber tenaga hijau yang diterajui oleh Encik Ahmad Fadli bin Muhammad Suhaimi, di samping sistem penuaian air hujan sebagai sumber air alternatif mesra alam yang diselia oleh Encik Muhammad Nur Razrin bin Zahrin. Bagi memastikan pemindahan ilmu berlangsung secara berkesan, para peserta didedahkan kepada pelbagai pengisian bengkel yang komprehensif. Sesi pagi memfokuskan aspek teknikal menerusi bengkel pemasangan sistem NFT dan perpaipan air baja di bawah bimbingan Puan Nur Aniza binti Ghazali. Selain itu, bengkel pemasangan sistem penuaian air hujan serta bengkel pendawaian solar dan integrasi asas otomasi turut dilaksanakan pada sesi yang sama. Kemahiran peserta terus diperkukuhkan pada sesi petang melalui latihan amali berkaitan pengurusan nutrien, teknik penanaman pertama, pengaturcaraan litar pemasa serta demonstrasi penggunaan teknologi sensor. Kesemua modul ini direka bagi memastikan penduduk kampung mampu mengendalikan fasiliti tersebut secara berdikari. Program diakhiri dengan majlis penutupan yang diserikan dengan ucapan penghargaan daripada Ketua Kampung, Ketua Projek Uniten serta Puan Nur Hafizah binti Ahmad Fuad selaku Wakil UTM. Seterusnya, sesi diteruskan dengan penyampaian cenderamata dan sijil kepada para peserta sebagai penghargaan atas penyertaan mereka sepanjang program berlangsung. Kejayaan Hydroverse 2.0 mencetuskan harapan agar projek perintis ini menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi pusingan serta memperkukuhkan keterjaminan makanan di peringkat domestik. Semua pihak berharap usaha kolaboratif antara universiti, komuniti dan industri ini dapat diteruskan serta diperluaskan sekaligus meletakkan Kampung Sungai Kembong Hilir sebagai model perkampungan pintar lestari yang boleh dicontohi oleh komuniti lain di Malaysia.